لولا فصلت آياته لولا فصلت آياته. Okey, kita teruskan. أعجمي وعربي. Saya dengarkan sekali lagi, dengar betul-betul. Ya. أعجمي وعربي. Sangkut sikit Ustaz. Macam tak tahu macam mana nak bunyi. Cuma jangan bunyi je. Tu dia. Lain. Okey, baik Ustaz. Dia ini macam orang belah macam daripada hamzah pergi ke ain. Ya. Cantik. Saya dengarkan dulu. Baik Ustaz. أعجمي وعربي. أعجمي وعربي. Baik, pada kalimah a'jamiyu, asalnya ada dua hamzah. Bunyi dia ya, ada dua hamzah, betul. Asalnya lah. Tetapi hamzah yang kedua di atas alif tu dibulatkan hitam. Ada tanda bulat hitam. Macam tak lalat Ustaz. Di situ ada hukum namanya tashil. Tashil. Jadi pada hamzah kedua kita bunyikan dia seakan-akan bunyi alif ataupun hamzah. Jangan baca aha. Betul. Kalau aha itu huruf ha. Dia hampir-hampir. Hukum tashil ini hanya terdapat satu di dalam Al-Quran. Satu je. Dia pun antara hukum-hukum yang rare. Iaitu pada surah Fussilat ayat 44. Nama dia tashil. Kita belajar tashil pula hari ini. Dan sebutan dia tadi itulah daripada dia hamzah tak berapa hamzah, ain tak berapa ain, ha tak berapa ha. Dia alhamdulillah. Semoga kita berjumpa lagi di sesi akan datang untuk bersama-sama kita mengimarahkan sesi ilmiah membaca Al-Quran dengan cara yang betul. InsyaAllah. InsyaAllah.